Masih adakah peluang untuk kita beli rumah dekat area KL bawah daripada 200,000? So, sebenarnya kalau ikutkan market, nak beli rumah bawah 200,000, jika nak cari rumah baru memang takkan jumpa dan takkan ada lah. Okay? Cuma kalau anda nak beli melalui lelong, insya-Allah masih ada banyak peluang. Cuma jenis hal tanah yang kita nak beli tu mungkin tak banyak pilihan. Macam contoh, ramai orang berminat nak beli rumah jenis teres. Kalau anda nak cari rumah yang jenis macam tu, memang dekat area KL bawah daripada 200,000 takkan jumpa dan takkan pernah dapat lah. Okay? Jika anda nak beli rumah yang jenis apartment ataupun jenis bertingkat ataupun high rise dekat hal tanah lelong dekat area KL ni, so antara potensi yang anda boleh dapat bila daripada harga market dan nak cari bawah daripada 200,000, anda boleh dapatkan melalui pasaran hal tanah lelong. Sebab apa? Dalam lelong kita boleh dapatkan rumah yang jenis bertingkat ni dalam bawah daripada 200,000 dan mungkin anda nak cari bawah daripada 100,000 pun masih ada peluang. Okay, macam contoh saya ada kongsikan dekat atas ni antara beberapa listing yang akan dilelong dengan harga bawah daripada. So, andai kata anda nak beli rumah dan dengan kelayakan loan anda yang boleh cari rumah bawah daripada 100,000, so anda boleh pilihlah antara senarai rumah yang saya kongsikan dekat atas ni, ataupun anda boleh komen ataupun cari dekat link bio. Okay, anda boleh klik link dekat bio. Saya ada kongsikan website untuk anda cari listing-listing lelong yang akan datang, khususnya dekat area KL dan ataupun dekat mana-mana area yang anda nak cari. Sebab apa? Untuk rumah lelong kita ada sediakan senarai lelong lebih daripada 2,000 listing tiap-tiap bulan dan seluruh Malaysia ada listing rumah lelong. So jangan lupa anda boleh klik link dekat bio untuk cari listing lelong yang anda inginkan.